Wah, lain macam. Orang lain beli smartwatch, dapat watch je. Ada Jamah bagi Huawei, bawa balik satu bundle hadiah terus. Wait, korang tengok ni, warna orange Huawei Watch Fit 5 ni memang nampak premium. Skrin dia lagi besar, bezel pun nipis, and bila pakai dekat tangan memang nampak mahal. Tapi yang paling menarik, jam ni ada Diabetes Risk Assessment feature. Bukan cek gula secara direct tau, tapi dia analyse data kesihatan macam heart rate, tidur and blood oxygen untuk estimate tahap risiko diabetes. Kalau korang jenis aktif pula, dia ada sports tracking free untuk badminton, pickleball and tennis. Siap boleh track forehand, backhand, smash, speed pun boleh. And honestly, mini workout panda ni comel gila. Korang tengok ni, ada Jamal siap ikut movement panda ni. Yang ni kalau malas workout pun boleh rasa nak try. Bateri dia pun tahan around 7 sampai 10 hari. So memang tak perlu nak charge hari-hari. Plus ada 64GB storage untuk apps, music and spot maps. Lagi the best part, iPhone user pun boleh guna juga. Bukan Huawei phone je. Sekarang tengah ada promo gila-gila. Dari 22 Mei sampai 21 Jun 2026, Watch Fit 5 series dapat RM150 off. Watch Fit 5 Pro pula dapat RM100 off. Kalau korang trade in any smartwatch, rosak atau elok pun boleh. Korang akan dapat RM100 rebate. Kalau beli 2 unit dalam satu receipt pun, dapat lagi RM100 rebate. And paling best, beli Watch Fit 5 series ni, saya dapat free gift bundle sekali. Korang akan dapat free buds SE2, Scale 3, Shiny Thermos Cup, Shiny Gift Box dan extended warranty. Tapi while stock last and first come, first serve. Lepas tu, dari 30 Mei sampai 2 Jun 2026, ada flash sale special. Kalau korang beli Mate X7, Mate Active Pro, MatePad Mini, MatePad 12X bersama Watch Fit 5 series, korang akan dapat extra RM100 rebate. And kalau beli MatePad 11.5 dengan Watch Fit 5 series, boleh dapat RM50 rebate. So, kalau korang tengah cari smartwatch sekarang, yang ni memang berbaloi untuk grab.